tak ada mic, bateri dah habis. Tahu macam mana? Kalau bateri dah habis, test 1 2 tak dengar. Tak dengar kan? Semua orang tak dengar. Okey. Sabarlah semua orang. Saya tak boleh nyanyi. Orang tengah ramai. Alamak. Ada kids tengok saya. Malu. Dengar kak. Oh, korang kalau suruh Yang ada je. risiko yang tak ada bateri. Oh, okey. Oh, korang kalau suruh menyanyi, semua orang tunggu, semua orang like. Oh, macam tu. Faham? Apa kata semua orang kena 25k? Sebab sekarang dah ramai korang. Saya malu, saya tak boleh nak menyanyi ni. Macam mana ni? Semua orang tengok saya. Report kat Ida, Isha tengok ni, Isha tak nak nyanyi. Janganlah report dekat Abang Ida korang. Dia nak makan, tengok tu. Kesian tau. Ida Ramli tak dapat makan lagi sebab dia layan fansnya. Okey, aduh, betul-betul. Saya nak 25k lah. Sebabkan tadi ada masalah teknikal, ada masalah mic, habis bateri pula. Kita tambah sikit lah. Sepatutnya waktu tadi tak ada suara tu yang kena 25k. Okey, janji. Betul. Kali ni saya janji. 25k. Saya nyanyi tapi bisik je lah. Sebab orang tengah ramai dengan bunyi aiskrim je ni. Kan nanti kan saya yang ambil aiskrim tu. Jangan report-report kat Idin Saya tengah kerja ni. Idin tengah makan tu korang. Jangan kacau. Tapi kalau korang datang nak minta sign, datang je, tak apa. Cepatlah Isha, lama tunggu ni nak ke toilet. Aduh mak, nak pergi toilet pula. 25k pun belum, macam mana? Jangan tak nyanyi kami nak marah dah ni. Jangan marah. Tak baik tau marah-marah. Nanti lekas tua. Lekas tua. Cepat tua. So, jangan marah. Cuba korang tenang. Sabar. 25k pun tak. Lepas tu nak marah pula. Sabar semua orang. Korang ni tak nak tanya pasal buku. Korang tak suruh saya menyanyi. Tadi kan Abang Idin korang dah menyanyi. Tapi buku lagu negaraku je lah. Tapi takkanlah nak kejap 20k, kejap 21, kejap 22 nak kena Ustaz Sania. Alamak, 25k pula. Okey, kali ni serius, janji. Sabar, saya tengok semua orang dulu. Aduh, sekejap. Ada orang minta sign dengan Idin Ramli. Saya tak boleh, reputasi saya. Saya bukannya Aina Abdul nak kena menyanyi. Sabar semua orang. Nanti orang dengar suara saya. Sikit lagi 25k ke Muan Isha. Aduh, ini betul-betul lah korang ni. Apa kata kita suruh Jiman? Ada buku tema jodoh tak? Tema jodoh? Saya mencari dulu. Okey dah 25k. Apa pasal semua orang WhatsApp pula? Asal semua orang komen? Awak tak ada buku jodoh lah. Buku tentang ujian. Buku. Waalaikumsalam. Nak minta sign ke? Okey, boleh. Okey, kalau takat gambar. Okey, untuk buku jodoh kita tak ada awak. Kita ada kata-kata semangat, kita ada doa-doa, kita ada cara untuk istiqamah dan juga untuk ujian. Aduh, nyanyi cepat. Sabar semua orang. Aduh, orang tengok saya. Saya tak boleh nak menyanyi. Okay, ready semua orang? Nampak Ida Ramli tengah bagi kata-kata dekat peminatnya. Nanti saya ganggu menyanyi. Okay, ready semua orang? Semua orang kena cakap ready. Tak cakap saya tak nak. Ready tambah sekali 26k. Buku cara move on ada awak. Buku cara move on awak boleh tengok dekat dalam buku Tuhan tak pernah pergi ataupun buku Noktah yang Memujuk trilogi, sebab dia ada cakap pasal quotes ataupun kata-kata semangat. Okey, lepas tu kalau nak kata tambah lagi, rasa macam terkesan je dekat diri ni, macam tu, dekat seberat itu yang menjadi dewasa. Okey, ready? Alah, baru 3 orang, yang lain tak cakap ready.
Aduh. Ready dari tadi dah. Semua orang tak cakap ready. Orang lain yang kat dalam ni tak cakap ready. Saya takkan nyanyi. Sebab saya dah reputasi. Aduh, ramai-ramai pula ready. Nasihat putus tunang. Yo. Yang memujuk ni adalah pilihan hati awak dan boleh menyelesaikan masalah awak, insya-Allah. Dan kalau awak ada rasa sedikit rasa perlukan ketenangan dalam diri, adalah buku Tuhan Tak Pernah Pergi Satu ataupun buku Tuhan Tak Pernah Pergi Dua. Yana, kita kan ada Yana. Kita suruhlah Yana nyanyi. Saya Isha kan, saya datang sana so Isha kan. Siapa yang kat booth tu cakap ready guys? Tak payahlah. Tak payah. Korang 166 tak cakap ready tau. Yang cakap ready ni orang yang sama je. 196? Ya. 96? Mana ah? Booth berapa ya? Berapa Yana? Booth kita number 656. Tapi kita punya booth tak ada number. Bukan? Maksudnya number ni tak nampak lah. So awak cari ni. Awak cari booth Ustaz Adnin. Depan sikit booth kita orang. Betul. Macam tu. Dah cakap dah tadi banyak kali. Sabarlah semua orang. Semua orang tak cakap. Semua orang. Apa benda tu? Takut lekat foundation. It's okay. Semua orang tak cakap ready. Yang cakap ready orang yang sama. Apa yang ready? Dia suruh saya nyanyi. Saya tak nak reputasi. Lagu intim kasih kau kasih. Tapi masalahnya orang-orangnya. Yana, kami boleh Isyak kena nyanyi. Cepat saya nak dengar. Yana, saya tak boleh. Orang-orang keluar masuk. Aduh, malu reputasi. Baik cepat sebelum saya angkut Mickey Mouse tu sebelah. Hey, awas semua orang. Jangan nak angkat Mickey Mouse saya. Ni Mickey Mouse saya. Cepat. Sabar. Semua orang ada kat sini. Baik cepat. So saya angkat Mickey Mouse tu sebelah. Janganlah. Korang kenapa cakap Yana Mickey Mouse? Thank you recommend. Saya nak hadiahkan buku nasihat movement ni kepada customer Muslim Match. Oh, 1, 2, 3. terima kasih. Sebab kalau buku-buku yang saya suggest kat awak, dia lebih cakap pasal Ustaz Alisha. ya, namanya macam nama saya. Rana dia tahu ah. Tapi taklah nama macam nama saya. Ustazah Lisha. Dia kan awak tu. Oh iya ke? Saya tak tahu. Patutlah view awak ramai. Sebab engagement daripada video plastik sampah tu. Janganlah plastik. Orang tahulah. Orang tahu reputasi. Orang, kalau nak tahu kan kenapa saya berada kat sini sekarang, disebabkan dia culik saya dipaksa. Sekarang Yana jadi Mickey Mouse saya. Awas siapa yang colek Yana? Jangan. Nampak? Saya boleh angkat Yana. Kak, ajar cara tangkap orang pakai plastik sampah, Kak. Pertama sekali adalah tinggi. Syayalah. Ni personal loh. Sebab apa? Sebab senang. Ayolah, saya jangan. Diorang dah lupa. Diorang tak ingat. Okay dah. Saya ada lagi setengah jam. Wait, ni sumpah tak relax weh. Orang, nanti kalau saya punya turn, korang boleh seramai ni ke? Macam mana Isha punya boleh maintain seramai ini? Saya rasa sebab diorang paksa saya menyanyi tu je. Tapi saya cakap, saya suruh tanya pasal buku. Tak nak tanya pasal buku. Nak borak kosong. Korang nak